Kita ada masa 7 minit 19 saat. Bagaimana saka seorang bini isteri yang telah dikahwin tapi belum bersetubuh, sudah meninggal dunia? Hubungan seorang perempuan dengan bapa mertua telah suami dia nikahi, belum sempat bersetubuh, tapi dia telah meninggal dunia. Dengan perempuan ini mahram lama dengan bapa mertuanya. Dia kahwin dah dengan laki-laki, dengan suami dia, patu mati, dapat saka tak? Dapat saka tak? Kalau dia jimak dah, dapat saka dah, nama isteri dah. Nak? Dan ni kalau nama isteri dah ni, dak jimak lagi. Tak, makan saka tak? Dak jimak lagi. Nikah dah. Nikah dah makan saka. Faham? Bila nikah makan saka, dapat pesaka. Nampak? Bila nikah, maka sanding atau masuk dalam bilik. Nak? Suami masuk dalam bilik, bini tunggu dalam bilik. Nak batal semayang. Lain ni batal semayang luarnya gomo depan tu imam dah batal semayang. Macam monyet lain ni. Dulu batal semayang, masuk dalam bilik nak. Bila masuk dalam bilik sudah nikah, bini ni comel sangat. Kejut tengok comel, mati terus tok lelaki. Tak? Bawa mati. Jadi bila akad nikah dah makan saka. Itulah rezeki dia. Kemudian pula dak jimak lagi, pak tok tua tu batal semayang ke tak? Bila mati tok lelaki ni. Kita kahwin dengan seorang perempuan, automatik mak ayah dia jadi mertua. Faham tak? Jadi itulah mertua kita selepas kematian kita. Tapi kalau kita kahwin dengan mak, anak belum tentu jadi anak tiri selama kita tak jimak lagi mak. Bila kita jimak isteri kita, anak dia jadi anak tiri sampai kiamat bila-bila. Gitu juga bila kita kahwin, kita cerai, mak tok tua kita, ayah tok tua kita, orang tak panggil ex, orang panggil mertua lagi. Ex ni ada ex-wife saja dengan ex-spy. Hak tu dia ada. Faham tak? Bekas isteri. Tapi kalau kita cerai dengan bini kita, walau talak 3 sekalipun, siap gocoh hanya sekalipun, mak dia tetap mak kita dah sampai kiamat, mahram sampai mati. Sekalipun semata-mata akad nikah, haram selalu dah mertua dan bapak dia sampai bila-bila. Soalan seterusnya,